Guli, you tengok Ini salah Puspakom lah ni, tak cek lori tu. Bukan salah Puspakom. Okey, balik. Kita cuba tanya itu Datuk kan. Nanti dia explain dekat you orang, okey. Sepatutnya Puspakom dia buat apa. Okey, mari jom pergi. Sepatutnya Puspakom dia buat apa? Okey, terima kasih. Cuma nak maklumkan Puspakom diwujudkan untuk menjalankan pemeriksaan dan kita ada memang banyak kemudahan kepada anda semua. So biasa kan, lori kan, atau dia cakap commercial punya truck kan, atau buat commercial macam taksi, bas semua kan, biasa dia berapa lama nak inspection sekali? Pemeriksaan bagi kenderaan perdagangan, sekiranya kalau kenderaan baru, kenderaan baru yang didaftar, tahun pertama setahun sekali, tahun kedua setahun sekali, selepas tu tiap-tiap 6 bulan. Itu memang wajib, wajib dari segi akta pengguna jalan, kenderaan tersebut perlu dihantar untuk pemeriksaan. Kerana untuk keselamatan juga, tahu, faham tak? Yes, pemeriksaan ni sangat penting bagi kenderaan anda. Sebab kita ada alat pemeriksaan, kita ada alat suspension, asap, brake, speedometer bahagian bawah dan sebagainya. Dan selepas pemeriksaan, kita memastikan kenderaan tersebut selamat di atas jalan raya. Pemeriksaan kenderaan adalah diperiksa 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi tidak bermaksud periksa sekali kenderaan tu boleh berjalan dengan selamat selama 6 bulan tanpa penyelenggaraan, vehicle maintenance. Jadi setiap pemandu, pemilik kenderaan perlu mengambil tanggungjawab, pastikan kenderaan anda dalam sentiasa dalam keadaan yang baik, iaitu kena buat maintenance, penyelenggaraan berjadual. Contoh brake, sebulan sekali kena cek sistem brake, minyak enjin kena tukar kekerapan dia. Bila sampai masa kena buat. Jadi tidak boleh mengatakan sekali periksa 6 bulan kenderaan tu tanpa penyelenggaraan dengan selamat. Tidak. Ini adalah tanggungjawab pemandu, tanggungjawab pemilik. Kena pastikan kenderaan anda kena sentiasa dan selamat. Tayar bila sampai satu jangka masa, tayar tu akan haus sebab komponen-komponen kenderaan sentiasa bergerak di atas jalan raya. Dan bila komponen bergerak, ia akan terlibat dengan kehausan komponen. Bila komponen tu dah haus sampai masa, jadi perlu ambil tindakan. Tindakan iaitu baiki ataupun menjalankan penyelenggaraan, maintenance of vehicle. Ini sangat penting. Jadi sebagai pemilik kenderaan ataupun pemandu, jangan abaikan tanggungjawab kita. Kena pastikan sama-sama kenderaan itu selamat di atas jalan raya, dan selepas pemeriksaan kenderaan itu memang selamat atas jalan raya. So tengok you so dengan Datuk cakap kan. So semua kenderaan macam lori atau bas kan. So commercial punya truck kan. So tiap-tiap 6 bulan mereka so tolong you orang double check betul tak? Tapi saya cakap dengan you orang lah. So pihak driver atau pihak company tiap-tiap bulan pun mau double check lagi. Takkan you tunggu sampai 6 bulan perlu check sekali. Betul tak? Kerana tiap-tiap hari ada jalan So check baru keluar. Okey tak?